Cara untuk kita lihat saiz jarum adalah berada pada nombor di sebelah ini. Di sini nombor 18, 16, 14. Ini untuk mesin industri. Untuk mesin portable berada di sini. Dia tulis 14, 11, 16. Berapa jarak mata jahitan untuk kita jahit baju? Dalam 1 cm untuk buat baju, mata jahitannya kena ada 5. Jom kita tengok. Okey, 1 cm ya. 1 cm mempunyai 5 mata jahitan. Jom kita kira. Daripada sini 1, 2, 3, 4, 5. So, ada 5 mata jahitan dalam 1 cm. Anda kata dalam 1 cm anda mempunyai 4 saja mata jahitan. So, anda kena kecilkan lagi. Anda kata dalam 1 cm anda mempunyai 6 mata jahitan. So, anda kena besarkan lagi. Berapa banyak kita nak besarkan? Dekat mesin cikgu ada tulis nombor 2 dengan nombor 3. Jawapannya, ikut mesin masing-masing. Anda kata mesin anda nombor 4, maka 4. Jadi, kalau mesin portable macam mana? Sama je, adjust dekat bahagian ni, ikut apa yang saya ajar tadi. Anda nak belajar lagi banyak tentang tips jahitan? Boleh komen apa yang anda nak belajar dekat bawah. Saya nak baca. Menjahit sampai pandai, tak perlu hantar kedai. Banyak boleh jimat